Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, saya Dr. Hisham Abdul Ghani yang merupakan pengasas Shamsi AIMS yang bertempat di Putrajaya. Saya adalah kaunselor profesional yang telah berada dalam dunia kaunseling selama 25 tahun. Dan saya adalah merupakan pesara kerajaan yang sekarang ni bergiat aktif untuk membantu komuniti syarikat korporat dan SME dalam bina pasukan kerja yang produktif dalam konteks stabilan kesihatan mental dan emosi. Shamsi Ims adalah syarikat latihan dan bimbingan psikologi. Kami tidak memberi motivasi semata-mata, tapi kami membantu untuk meningkatkan kecerdasan emosi melalui pendekatan kaunseling profesional, psikologi tingkah laku dan latihan reflektif. Apa yang membezakan kami? Setiap aktiviti kami disusun secara psikogamifikasi dan setiap sesi diakhiri dengan rumusan emosi dan kesedaran diri. Peserta bukan hanya sekadar mengikuti kursus je dan mendapat ilmu, tapi mereka sedar tentang isi kandungan kursus ni yang memberi mereka celik akal dan kesedaran tentang hidup dan cabaran. Bercakap tentang potensi pertumbuhan syarikat kami, potensi Syamsi M sangat luas. Kami berpotensi menjadi penyedia kaunselor profesional kepada klinik-klinik perubatan swasta di seluruh negara untuk menjadikan kesihatan mental lebih mudah diakses. Selain itu, syarikat kami juga berpotensi untuk memberikan perkhidmatan kaunseling dan latihan kesejahteraan psikologi kepada korporat SME kerana permintaan meningkat seiring dengan um, peringkat meningkatnya kesihatan mental sebagai penguncing. InsyaAllah, kami komited untuk menjadikan perkhidmatan kaunseling dan psikologi ini sebagai satu keperluan arus perdana yang bukan sahaja penting tapi juga mudah diakses dan mesra pengguna agar setiap insan berpeluang untuk dibantu dan dibimbing serta berpeluang untuk menjadi hidup yang bahagia dan sejahtera. Sekian, terima kasih.